tip yang keempat. Ya, tip yang keempat ialah sabar. Sebab dalam kehidupan kita, kita mesti memiliki sifat sabar. Kerana dalam hidup kita ni, kita sentiasa diuji dengan bermacam-macam ujian. Sakit, demam, kematian, kecurian, kehilangan harta benda dan sebagainya. Sabar. Sebab Allah dah sebut dah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong dengan sabar dan solat, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sama juga suami isteri kena banyak sabar. Lama tak masuk banyak TV, betul betul ansur. ke tidak? Sebab kalau kita tidak betul ansur, nanti kita akan ditolak beransur-ansur. Dah masuk dalam TV Masjid Al-Bushra. Ada memiliki Subhanallah. sifat sabar dalam diri kita. Di mana juga kita berada, mesti sifat sabar itu ada dalam hidup kita, ya. Sama ada kita suami ke, kita isteri ke, kita anak-anak ke, kita jiran tetangga ke, kita kawan-kawan ke, sabar mesti ada dalam diri kita. Baru kita akan menjadi orang yang merdeka. Sebab itulah ya, tentang sabar ni ya Allah ya. Terutama sekali anak-anak. Ada yang lompat sana, ada yang lompat sini, ada yang panjat sana, ada yang panjat sini. Yang pentingnya ialah sabar dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku ya Allah. Jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang soleha. Di penghujung nanti ustazah dan ustaz akan berkongsi doa yang bagus untuk kita amalkan. Terimalah beberapa pantun daripada ustazah tentang sabar ni ya. Dengarkan pantun ini ya. Adat berumah tangga pastilah diuji, apatah lagi berbeza personality. Kuncinya sabar, jangan duk berkelahi, barulah bahagia, aman dan harmoni. Suami penat-penat mencari rezeki, duhai isteri rajinlah menghargai. Suami balik, hidangkanlah kopi, kopi senyum lazat memikat hati. Dah minum kopi senyum ke belum? Oh ya Allah, patutlah tak berapa nak senyum. Kopi senyum tu, kopi ustaz dengan ustazah. Ustaz Firdaus dah pernah minum kopi senyum? Oh, nanti boleh try kopi senyum ya. Sebab apa tahu? Sebab dulu ustazah tak boleh minum kopi. Bila minum kopi je sakit kepala. Asal sakit kepala je minum kopi. Lama-lama ustazah kata dekat ustaz, jom kita buat kopi yang ustazah boleh minum. Kalau kopi ni sedap, ustazah minum tak sakit kepala, ustazah minum tak gastrik, kita boleh bagi kepada ramai orang untuk rasa kopi senyum. Dan alhamdulillah sungguh, ustazah buat, ustazah bubuh kurma, kita letak makanan sunnah. Ada kurma, ada madu. Ustazah tak letak gula putih sebab gula putih tak bagus untuk kesihatan kita seisi keluarga. Ustazah gantikan dengan stevia dan ustazah letak ubi bit merah. Ubi bit merah rahsia awet. Ubi bit merah rahsia awet muda. Dan ubi bit merah ni bagus sebab dia boleh memberi tenaga dan kecergasan kepada kita. Dan ustazah letak kopi Arabica, insya-Allah tak sakit kepala. Orang yang gastrik pun boleh minum, budak-budak pun boleh minum, insya-Allah. Orang yang ada kencing manis ke, darah tinggi ke, gout ke pun boleh minum. Nak ke tak nak kopi senyum ni? InsyaAllah nanti dah habis ceramah nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan kopi senyum. Sambung balik pantun tadi ya. Untuk suami dah ada ya. Kemudian pula, duhai suami, isteri belete bukannya benci, tetapi penat kerja tak berhenti. Tolonglah isteri setiap hari, barulah senyumnya makin berseri. Adik kat depan ni dah kahwin ke belum? Belum?
Tak kahwin lagi? Oh, tapi cara dengar ceramah tu, ya Allah, bagusnya. Anak sepedia lah ni. Oh, bagus betul. Alhamdulillah, anggaplah dik, ni ilmu rumah tangga ya dik ya. Okey, pantun yang seterusnya untuk anak-anak pula ya. Duhai anak penawar hati, kasihnya ibu bapa tak terperi. Pengorbanan pula menggunung tinggi. Curahkan kasih, curahkan bakti sebelum mereka dibawa pergi. Pantun yang terakhir untuk tips tentang sabar ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Seisi keluarga, hormat menghormati, saling sayang, saling memahami. Kita berkahwin nak dapat redha ilahi agar bahagia ke syurga yang abadi. Jadi, apapun kuncinya ialah sabar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah salah satu khazanah daripada khazanah syurga. Itulah tips yang keempat. Dan yang seterusnya, tips yang kelima. Okey. Ustaz nak bagi bawa pesanan ya, sebelum kita melabuhkan tirai forum kita Semanis Kurma pada malam ini. Tuan-tuan dan perempuan yang berada di Merbuk khususnya ya. Dulu pernah Ustaz belajar perubatan Islam selama 2 tahun dengan Tuan Guru Dr. Harundin. Dia berpesan pada kami, 2 pokok ini jangan tanam dalam kawasan rumah. Ya, 2 pokok ini jangan tanam dalam kawasan rumah. Ya. Sebab 2 pokok ini hantu raya suka hinggap. Ya. Yang pertama sekali, kalau kita nak tanam... Sekejap, Ling. Ada yang dah mula serem. Ustaz ni apa malam-malam cerita hantu raya pula, saat lagi nak balik. Dah, sebab kita nak melekakan diri kita daripada syirik kepada syirik, Allah. Ya, unsur syirik dalam kehidupan kita. Ya. Bukan kita kata tak boleh tanam, tapi elakkan tanam dalam kawasan rumah. Kalau tanam jauh-jauh sikit dalam kawasan rumah. Ya. Yang pertama sekali, pokok kelapa gading. Di sini kata kelapa gading juga. Ya, pokok nyok kelapa gading, pokok nyok. Kalau kelapa tak faham, pokok nyok. Nyok gading. Ya, satu. Yang kedua, pokok sawah. Orang Kuala Lumpur kata pokok ciku, tapi orang Kedah kata pokok sawah. Sebab hantu raya suka hinggap. Dan kadang-kadang kita ni, walaupun kita dah meleka 67 tahun, tapi kita duk percaya bomoh-bomoh yang bukan-bukan. Sebab itu Tuan Guru pesan pada kami, ada tanda-tanda bomoh yang baik, ada bomoh yang tak baik. Ada bomoh yang tak baik itu, kita ada tanda dia. Yang pertama sekali, yang tak baik ini dia tak boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah dia boleh baca. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dia tak boleh baca sebab syaitan member dia. Jin member dia. Dia tak boleh baca aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dan derjam. Mana boleh? Yang kedua, kita nak berdekakan diri kita daripada unsur syirik ni. Yang kedua ialah orang yang mengamalkan benda-benda yang salah ni, matanya sentiasa merah. Macam biji saga tu. Bukan sebab sakit mata tak. Sebab dia amalkan benda yang salah tu. Yang ketiga, dia ni kalau kita tengok mata dia, biji mata dia tu, dia sentiasa nak elak-elak. Dia tak boleh direct mata dengan kita. Dia nak salam dengan kita pun tak mau. Yang keempat,
Tanda yang keempat, kalau kita pergi rumah dia ni bukan ada kawan sangat. Dia tak ada kawan. Rumah dia pun serem-serem je. Sebab orang yang mengamalkan benda-benda yang syirik ini kepada Allah, yang Nabi sebut, ilmun yurisul faqh. Orang yang mengamalkan ilmu-ilmu salah ni, dia mewarisi kepapaan. Dia miskin. Harta miskin, kawan miskin. Ya. Ini sebab itu sempena kita nak merdeka ni, kita mesti merdekakan diri kita daripada unsur-unsur yang tidak baik. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau benda hilang apa hilang kan Nabi jumpa, dia kata, ish. Ramalan ni pun semuanya tak betul. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ngadu pada Allah, bukan mengadu pada manusia. Ya, ingat tu ya. Sembada kita merdeka, kita nak merdekakan diri kita daripada unsur-unsur yang boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan lagi ke? Ada yang mengantuk? Okey, siapa ingat sekarang tips yang nombor berapa? Yang berlima, ya Allah pandainya murid-murid sekalian, subhanallah. Tips yang kelima, jadikan Rasulullah SAW sebagai qudwatun hasanah. Jadikan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ni sebagai contoh yang terbaik. Nabi anak yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu, namun akhlaknya menyentuh kalbu sehingga menjadi kekasih yang dirindu. Subhanallah, hebatnya Rasulullah SAW, sehingga kan pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya menjelajah ke seluruh benua Arab dan saya bertemu dengan ramai manusia yang hebat-hebat. Tetapi tidak ada pun seorang daripada mereka yang dapat menandingi akhlakmu, ya Rasulullah. Siapa yang mendidik engkau, ya Rasulullah?" Kan kita tahu dalam pantun tadi, Nabi anak yatim piatu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, siapa yang mendidik engkau, ya Rasulullah? Akhlak engkau hebat, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dan pendidikan Allah adalah pendidikan yang terbaik. Jadi dalam keluarga kita, satu keluarga, tiru, ikut, amalkan akhlak mulia Rasulullah SAW. Duhai ayah, duhai ibu, bila kita mendidik anak-anak, bagi tahu dekat anak-anak kita, nak, ni cara Nabi minum ya nak ya. Nabi nak minum, Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tegur air, Alhamdulillah. Nabi nak minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tegur telan air, Alhamdulillah. Nabi nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. 3 tegur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. 3 tegur air, 3 kali Bismillah, 3 kali Alhamdulillah. Subhanallah. Indahnya akhlak mulia Rasulullah SAW yang kita ajar kepada anak-anak kita. Nak, macam ni cara Nabi tidur. Nabi nak tidur, Nabi baca doa ni. Nabi bangun tidur, Nabi baca doa ni. Nabi masuk bilik air, Nabi baca doa ni. Keluar bilik air, tengok cermin, segala-galanya kita sebut Nabi, Nabi, Nabi. Rasulullah SAW. Suami pun sama. Ya Allah, nak ikut akhlak Nabi. Nabi rajin tolong isteri di dapur. Nabi rajin buat kerja-kerja rumah. Bila masuk waktu solat, Nabi terus ke masjid menunaikan solat secara berjamaah. Suami yang rajin tolong isteri, itu dah ikut akhlak mulia Rasulullah SAW. Suami puan-puan rajin tolong tak dekat rumah? Tolong apa? Tolong makan. Jawapan jujur. Kalau tak makan, sedih isteri masak penat-penat. Selain daripada tolong makan, tolong apa lagi? Kalau isteri masak kat dapur, suami tolong apa? Tolong apa? Tolong perhabis. Tolong perhabis. Ni dah kahwin ke belum? Dah. Hak ni dah. Hak ni? Kahwin. Ni kahwin dah?
Oh, biasanya kalau isteri masak kat dapur, tuan-tuan buat apa? Tolong apa? Tolong masak? Oh, betul ya ke tolong masak? Betul. Oh, ya Allah. Orang Kedah macam tu, dia suka tolong orang. Oh, orang Kedah macam tu? Oi, banyak tolong. Okay. Bukan orang Kedah je, orang Penang pun sama juga kan. Ya. Bila sebut tolong masak ni, ustazah memang ya Allah rasa heran sungguh-sungguh lah ya. Sebab ustazah dengan ustaz bulan 7 baru ni, bulan lepas lah kan. Kami baru sambut ulang tahun perkahwinan yang ke-38 tahun Ling ya. 38 yang ke-38 tahun ya. Cumanya ustazah rasa heran, sungguh pelik pun ada, ajaib pun ada. Ustaz tak minat masak. Tapi lepas sambut ulang tahun perkahwinan yang ke-38 tahun, kami pergi Langkawi. Seronok pergi Langkawi. Ustazah suka pergi dekat-dekat je. Lepas balik daripada ulang tahun perkahwinan ke-38 tahun, ya Allah, pi masak. Sagi pi masak. Masak ketam, masak udang. Ustazah pun, ya Allah, tak pernah ustaz buat lagu tu. Tiba-tiba ustaz dia jadi rajin masak. Jangan-jangan ustaz masak duk jampi bagi ustazah makan pun. Ada ke jampi-jampi ni? Itu mestilah. Masya Allah ya. Ustaz kita tanya Ustaz Wan Akasha, kenapa suka masak sekarang Ling? Dulu tak suka, kenapa sekarang suka? Sebab yang pertama sekali kita nak makan makanan yang halal, halalan thayyibah. Bila kita masak sendiri, kita rasa lebih selesa. Yang kedua, kita masak tu dengan penuh kasih sayang. Bila kasih sayang ni, kita makanan tu jadi sedap walaupun tak sedap sangat pun. Oh, sedap. Alhamdulillah, sedap. Alhamdulillah ya. Yeah. Sampai mak mertua ustazah kata, mak mertua ustazah, jadi kayak ibu ustazah lah kan. Ibu panggil dekat ustazah Intan. Kalau panggil kat ustaz Wan, sebab Wan Akasha ya. Nama ustazah memang dalam keluarga panggil Intan. Jadi ibu kata, Intan, sejak bila yang Wan rajin masuk dapur masak? Itulah yang ustazah panggil kat mak yang sebab sayang sangat-sangat. Itulah yang Intan pun duk fikir juga ya. Tapi dah dapat jawapan daripada Ustaz Wan Akasha. Subhanallah. Kita nak ikut macam Rasulullah SAW. Tolong isteri dekat dapur. Kita nak tiru macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bila Nabi nak balik, Khadijah sambut. Khadijah pakai cantik-cantik. Khadijah ambil minyak wangi, sembur minyak wangi, bagi wangi dulu, sikat rambut bagi cantik dulu, pakai pun lawa, wangi pun lawa, buka pintu panggil suami masuk, silakan masuk ya Rasulullah. Bila Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi kata apa? Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Rumah Nabi tak adalah sofa yang cantik, yang mahal macam kami duduk ni. Tak adalah kerusi macam tuan-tuan dan perempuan duduk. Jauh sekali nak ada kapet yang empuk. Jauh sekali nak ada tilam yang enak untuk beradu. Rumah Nabi sesimpel-simpelnya. Tapi Nabi sebut, Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Kerana di dalamnya ada suami yang soleh. Di dalamnya ada isteri yang soleha. Ada anak-anak yang qurrata ayun. Jadi macam mana para ibu? Nanti bila suami nak balik, nak masuk rumah, boleh pakai lawa-lawa? Tak maulah duk apa dia? Allahu Akbar. Baju kelawar. Allah tu yang kelawar. Tak ada baju. Habis pakai baju kelawar. Tak apalah, nak pakailah ya. Tapi ada masa baju kelawar, pakailah. Ada masa pakai baju yang tak berapa nak kelawar lah. Ambil minyak wangi, sembur minyak wangi. Sambut suami, silakan Bang Haji. Ya Allah, pengsan suami. Sebab tak pernah isteri macam tu kan ya. Sambut suami balik. Mungkin isteri tak pakai minyak wangi kot. Apa tu pakai apa? Minyak cak kapak. Sebab itulah ya, isteri-isteri zaman dulu lah ya, apabila suami mereka nak keluar pergi bekerja, mencari rezeki yang halal, isteri dulu tahu.
Isteri dulu macam mana ya? Sebab ni pesanan Rasulullah, cari yang halalan thayyibah. Tengok dekat sini banyak yang halalan thayyibah ya. Patutlah baru Ustazah tahu Ustaz Firdaus. Patutlah cucu Ustazah tadi boleh lupa lirik. Sebab bila kita ceramah kan dia bintang ya. Jadi kita terpesona. Ustazah pun terpesona tengok bintang-bintang. Lepas tu tengok pula gerai-gerai banyak dekat belakang tu, subhanallah ya. Jadi bayangkanlah ya, kalau Khadijah boleh sambut macam tu, takkan kita tak boleh sambut. Ya, ustaz kata minyak angin. Ada ke pakai minyak angin ni? Minyak tak kapak, minyak angin. Ada ke macam tu? Tahu minyak apa nama lagi tahu? Minyak apa? Tu dekat Langkawi tu minyak apa lagi tahu? Oh, minyak gamat. Oh, Masya Allah. Macam memang banyak minyak. Oh, ya ke? Kaya dengan minyak, ya? Naik minyak pun banyak. Naik minyak tu maksudnya apa, Lin? Naik minyak tu maksudnya apa? Ha? Naik minyak tu maksudnya? Naik angin. Oh, naik minyak tu maksudnya naik angin, ya? Sebab itulah isteri-isteri di zaman dulu, bila suami nak keluar kerja, bang, tolong ya bang ya, abang nak keluar cari rezeki. Abang tolong cari rezeki yang halal. Abang jangan bawa masuk ke rumah rezeki yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, kata isteri zaman dulu, perut saya dan anak-anak sanggup menahan lapar. Biar kami tahan lapar. Kami tak nak makan yang haram. Kami nak makan yang halal dan thayyibah. Itu isteri-isteri di zaman dulu pesan dekat suami, bawa balik rezeki yang halal. Tapi isteri zaman sekarang, bila suami nak pergi kerja, depa pesan apa kat suami depa? Bang, dengar ni, abang nak keluar ya. Abang jangan balik lewat ya. Pisau lipat dalam seluar, balik lewat tidur di luar. Tu isteri zaman sekarang. Ada ke buat macam tu? Abang jaga, abang balik lewat, abang tidur dekat luar. Suami kena jawab ni. Kalau isteri pantun macam tu, suami kena jawab. Tolong jawab boleh? Pantun apa tadi? Pantun dia, pisau lipat dalam seluar, balik lewat tidur di luar. Suami jawab balik. Pisau belati tepi pintu. Sampai hati you buat begitu. Masya Allah ya. Jadi pokok pangkalnya ialah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik. Kenapa dan mengapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Nabi ni sayang dekat kita sebelum kita lahir tau. Nabi ni sayang dekat kita sebelum kita lahir, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, hebatnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, umat baginda, umat akhir zaman, sehingga dikatakan pada suatu hari Nabi sedang duduk bersama dengan para sahabat. Bila Nabi duduk bersama dengan para sahabat, Nabi meluahkan rindu di hati Nabi. Ana mushtaqun bi ikhwani. Nabi kata kepada para sahabat, sesungguhnya sekarang ini aku sedang rindu kepada saudara-saudaraku. Nabi duduk dengan sahabat ni. Nabi kata, aku sekarang ini sedang merindui saudara-saudaraku. Maka kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kamikah yang engkau rindu ya Rasulullah? Bal antum ashabi. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksudkan, aku rindu kepada saudara-saudaraku ialah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, mereka yang tidak pernah menatap wajahku, mereka yang tidak pernah bersama denganku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, dan mereka itu adalah umatku, dan mereka itu adalah saudara-saudaraku. Subhanallah. Kita tak pernah jumpa Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan pernah jumpa Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tak pernah pandang pun wajah Nabi. Hari-hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teringin nak menatap wajah Nabi walaupun di dalam mimpi. Dalam nasyid Innal Habibal Mustafa, kita minta kepada Allah, ya Allah, banggilah kami dapat jumpa, dapat tatap wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sejenak di dalam mimpi kami, ya Allah.
Kita minta, tapi ada yang dapat, alhamdulillah. Ada yang masih berdoa dengan penuh pengharapan agar dapat menatap wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah tengok Nabi pun, tak pernah jumpa Nabi pun, tak pernah bersama dengan Nabi pun, tapi Nabi sebut Nabi rindu dekat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Nabi sebut kita ini adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana dengan hati kita sekarang ini? Tak lama saja lagi kita akan sambut Maulid Nabi. Hari ulang tahun kelahiran kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita rindu kepada Nabi? Tidakkah kita kasih kepada Nabi? Sebab dah lama Nabi rindu kepada kita. Sebab itu, pada suatu hari, ketika Nabi sedang duduk rehat, Nabi sedang duduk dalam emosi yang tenang, dalam hati yang bahagia, datang isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, duduk dekat dengan Nabi. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, tolong doakan untukku." Tengok ya. Seorang isteri meminta daripada suami tercinta supaya Nabi doa kepada Aisyah, "Ya Rasulullah, tolong doakan untukku." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa yang pendek ini, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena dengar dengan teliti. Doa ini Nabi doa untuk Aisyah, tapi doa ini ada kaitan dengan kita. Ada kaitan dengan kerinduan tadi, dan doa ini ada kaitan dengan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk isteri tercinta, "Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa isteriku Aisyah, dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dosanya yang tersembunyi ya Allah, dan dosanya yang terang-terang. Menitis air mata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar doa daripada Nabi kepada Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa isteriku Aisyah, dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dosanya yang tersembunyi, dosanya yang terang. Sebaik saja Nabi baca doa ini, Nabi kata kepada isteri Nabi, "Bagaimana Aisyah tentang doaku ini kepadamu?" Mula-mula Aisyah menitiskan air mata, menangis sebab dengan doa ni, sebab doa Nabi kan mustajab ya. Tiba-tiba Aisyah senyum. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia dengan doa daripadamu untukku, kerana engkau adalah kekasih Allah dan doamu sangat-sangat mustajab." Kalau demikian wahai Aisyah, dengarkanlah. Doaku untukmu itu tadi, itu juga adalah doaku untuk umatku. Setiap kali selepas solat 5 waktu, doaku untukmu itu tadi, itu jugalah doa yang sama yang aku doa kepada umatku. Setiap kali selepas solat 5 waktu, Nabi doa dekat kita, "Ya Allah, ampunilah dosa umatku ya Allah. Dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terang ya Allah." Tidakkah kita rasa bahagia dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan? Kita adalah umat Nabi, umat akhir zaman, tetapi ini doa yang Nabi doa lama supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Tidakkah kita mahu menghargai kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya Nabi masih ada di sisi kita, adakah Nabi akan bahagia melihat apa yang berlaku? Masih ada lara, masih ada sia-sia, masih ada pergaulan bebas, masih ada couple, masih ada dating, masih ada maksiat bermaharajalela. Adakah Nabi akan bahagia melihat umat Nabi kita yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Justru banyakkan berselawat ke atas
atas Nabi. Setiap kali kita berselawat ke atas Nabi, hadirkan wajah Nabi yang kita baca dalam kitab sirah. Bagaimana rambut Nabi, bagaimana mata Nabi, bagaimana dahi Nabi, bagaimana gigi Nabi, bagaimana hidung Nabi, bagaimana wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kata Sayyidatina, seperti mana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku pandang wajah Nabi daripada hujung rambut sehingga ke hujung kakinya. Ku pandang, ku ulang pandang berulang-ulang kali. Tahukah engkau apa yang ku rasa? Setelah aku pandang wajah Nabi berulang kali, maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang aku rasa ialah hatiku penuh dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita rasa cemburu bila kita diberi rezeki oleh Allah menunaikan ibadah umrah, haji dan umrah. Kita nak ziarah Nabi SAW. Kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kita masuk ke dalam Raudhah. Mata kita memandang tepat di makam Rasulullah SAW. Kita rasa cemburu. Hebatnya sahabat Nabi. Ni Nabi, ni Abu Bakar, ni Omar, seolah-olah sehidup semati, sentiasa bersama. Dan bila kita berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali bila kita bagi salam dekat Nabi, termasuk kita sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita bawa diri kita masuk ke dalam Raudhah. Jom sama-sama kita bawa diri kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, kita masuk ke dalam Raudhah. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan yang kita sedang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu. Kita sama-sama angkat tangan, kita bagi salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Kita teruskan bagi salam lagi. Assalamu alayka ya Habibi ya Rasulullah. Salam ke atasmu wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan diri kita di depan Raudhah, di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah sekarang ini kita nak bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nak ikut engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong syafaatkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nak masuk syurga, tujuan utama kami nak masuk syurga kerana di dalam syurga itu ada engkau ya Rasulullah, dan kami ingin bersama denganmu ya Rasulullah. Masuk dalam hati cinta kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku, barang siapa yang kasih kepada aku, sesungguhnya mereka inilah yang akan berada denganku di dalam syurga. Jom sama-sama kita berselawat ke atas Nabi. Subhanallah. Menitis air mata rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, saksikanlah kami ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat merindui Nabi, yang sangat mencintai Nabi. Kurniakanlah kami syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum kita menutup forum kita, Ustaz nak bagi sedikit doa yang last kali doa ya. Yang keenam ya, tentang doa ya. Yang keenam doa, amalkan doa, terutama sekali surah Al-Kahfi ayat 10. Surah Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, jangan lupa doa surah Al-Kahfi ayat 10. Kemudian jadikan zikir amalan doa kita surah Al-Taubah ayat 129. Ayat 129, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Ya. Kemudian yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Kemudian surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dan doa, jadikan amalan harian kita semoga kita berada di atas ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, mati kita pun dalam keadaan husnul khatimah, penyudah yang baik. Dan yang seterusnya, bincang dengan Ustaz. Cadang nak bagi banyak, tapi kita tengok masa. Cukup tak kalau Ustazah dengan Ustaz bagi 7 tips? Cukup ya. Yang ketujuh, dapatkan redha Allah. Dalam kehidupan kita, yang kita harapkan redha Allah. Kerana apabila kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hadiahkan syurga Allah. Tetapi jangan lupa, nak dapat redha Allah, dapatkan redha ayah dan ibu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, redha Allah fi redhal walidain wa sakhatuhu fi saqatil walidain. Keredaan Allah terletak di dalam keredaan ayah dan ibu. Kemurkaan Allah juga terletak di dalam kemurkaan ayah dan ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, hinalah, 3 kali Nabi sebut. Sampai sahabat terkejut. Ya Rasulullah, siapakah yang hina ya Rasulullah? Hinalah anak-anak yang ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu mereka dah tua, dah uzur. Mereka terlepas daripada mendapat syurga Allah. Mereka adalah orang yang hina kerana mereka tak nak berbakti kepada kedua ibu bapa mereka. Meskipun kita dah mendirikan rumah tangga, kita ada pasangan kita, kita ada cahaya mata, jangan lupa pengorbanan ayah dan ibu. Ada ayah dan ibu yang menangis menanti kepulangan anak-anak. Bertahun-tahun menanti anaknya tak kunjung tiba. Lupakah kita? Tanpa ayah dan ibu, mana mungkin kita lahir ke dunia ini? Tanpa ayah dan ibu, tak bisa kita melihat bulan dan matahari. Tanpa pengorbanan mak dan ayah kita, siapalah kita pada hari ini? Jumpa mak, jumpa ayah. Peluk mak, peluk ayah. Cium tangan mak dan ayah. Jaga elok-elok mak ayah kita yang tangan pun dah terketar-ketar, yang mata pun tak berapa nak nampak, yang nak makan pun susah. Berbaktilah kepada mak dan ayah kita. Sebelum mereka menghembuskan nafas yang terakhir, kita bimbang, kita bincang kebahagiaan, kita bincang kenikmatan. Tiba-tiba Allah cabut semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kerana ada yang ibarat kacang lupakan kulit. Lupa mak, lupa ayah. Pengorbanan mak dan ayah mereka tak hargai. Mereka sedar mereka ada dosa dengan mak dan ayah. Ya Allah, kenapa duit tak cukup? Kenapa nak bergaduh je? Kenapa anak-anak jadi macam ni? Baru teringat. Bagi mak kecil hati, bagi ayah kecil hati. Baru teringat ada dosa dengan mak dan ayah. Balik ke kampung halaman, ingat mak nak sambut, ayah nak sambut. Ingat boleh minta ampun dengan mak dan ayah. Ingat boleh balik kampung ambil mak ayah. Mak ayah duduk dengan mereka, jaga mak dan ayah. Tapi sayang, yang menyambut kepulangan kita di muka pintu bukan mak dan ayah yang masih hidup, tetapi jenazah mak kita, jenazah ayah kita yang terbujur kaku di depan kita, dibaluti kain kapan serba putih, menunggu masa untuk jenazah mak dan ayah kita dibawa pergi ke manakah tempat anak yang berdosa seperti itu. Ke syurgakah mereka ataupun ke nerakakah mereka? Biarpun anak tu menangis, ayah bangun ayah. Mak, bangunlah mak. Mak, bangun mak. Mak, jangan mati lagi mak. Adik nak minta maaf. Along nak minta maaf. Along janji mak. Along nak jaga mak. Along nak jaga ayah. Mak, tolong jangan pergi tinggalkan kakak. Ayah, jangan pergi tinggalkan adik. Menangis air mata darah sekalipun. Yang pergi tidak akan kembali lagi. Justru bagi Ustazah, antara nikmat yang terindah yang Allah anugerahkan kepada kita ialah masih ada ayah, masih ada ibu. Dan bila Ustazah duduk dekat sini, datang dekat sini, ya Allah, lagi teringat dekat arwah abah Ustazah. Memang Ustazah orang Penang, lahir dekat Penang, dibesarkan di Kedah.
Ustazah belajar dekat Maktab Mahmud Al-Ustaz Kedah. Dan Ustazah lama dulu duduk dekat Pejabat Pos Sungai Petani. Jauh ke dekat Pejabat Pos Sungai Petani dengan sini? Dekat kan? Ustazah duduk bawah office, bawah office, atas quarters. Arwah abah Ustazah ketua pos ataupun postmaster. Ustazah duduk dekat atas tu. Dan bila Ustazah pernah belajar dekat sekolah Father Barris Convent. Ada lagi ke sekolah tu? Ada. Ustazah pernah belajar dekat situ. Dan Ustazah pernah mengajar sebelum nak pergi Mesir. Ustazah pernah mengajar dekat Ibrahim School. Ada lagi Ibrahim School? Masya Allah, ya. Sebab tu bila duduk di depan tuan-tuan dan perempuan ni, teringat pula dekat arwah abah Ustazah. Kerana jasa dan pengorbanan beliau lah terlalu banyak dalam kehidupan Ustazah. Jadi hargailah nikmat, ada mak, ada ayah, dapatkan redha ayah dan ibu, barulah kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 7 tips daripada Ustazah dan Ustaz, ya. Semoga dengan 7 tips daripada Ustazah dan Ustaz ini, Allah tak cabut segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Nikmat kemerdekaan, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga. Dan moga-moga Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah, penyudah yang baik. Sekiranya kita dah tak jumpa dah dekat sini, malu kita nak minta syurga dengan Allah kan. Sekiranya kita tak jumpa dekat sini, semoga dengan rahmat Allah, dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Ustazah rasa hanya sekadar ni sahaja dulu. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang kalau nak ubat rindu kepada Ustaz dan Ustazah, jangan lupa dapatkan kopi senyum. Katanya belah kanan, tang mana? Tak tahu. Oh, tang tu. Kat sini terang Ustaz, tang tu gelap. Depa malu. Oh malu. Jadi depa menjaga kelam-kelam. Lama tak dengar sebut kelam-kelam kan. Tu belah kanan tu anak menantu Ustazah ada dekat situ dengan cucu-cucu Ustazah. InsyaAllah pada malam ni kita bagi diskaun yang sangat istimewa. Rugi tau kalau tuan-tuan dan perempuan tak minum kopi senyum. Sebab pi tang mana pun Ustazah bawa, pi umrah pun bawa. Sebab memang sedap. Ya. Sedap apa orang kata? Orang utara kata apa ni? Sedap nak mampu. Tapi tak maulah mampu kan. Sedap panjang umur ya. Jadi kopi senyum ada. Dan kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang anak sebab cucu Ustazah hari Isnin periksa. Kepada anak-anak, tuan-tuan dan perempuan yang anak-anak periksa, apa yang kami amalkan, Ustazah dan Ustaz amalkan supaya kita kuat ingatan, kita tak lupa, kita tak nyanyuk ya. Ayat-ayat Quran yang kita hafaz tu lekat elok dekat hati kita. Dan kami amalkan anak-anak daripada kecil, mereka belajar sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sampailah mereka dah beranak pinak. Inilah produk yang kami amalkan untuk kuatkan minda, iaitu cerdik. Tuan-tuan dan perempuan boleh amalkan seisi keluarga dan boleh bagi kepada anak-anak, cucu-cucu yang nak hafaz Al-Quran, yang nak periksa, supaya mereka dapat berjaya dengan cemerlang dan dikuatkan ingatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik adalah daripada Allah, yang kurang adalah daripada kelemahan yang perlu kami perbaiki. Semoga kita akan bertemu lagi. Oleh kerana majlis ilmu ni taman-taman syurga, ni salah satu tempat mustajab doa. Jadi Ustazah mempersilakan yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadhil Ustaz Wan Akasha, Wan Abdul Hamid, untuk sama-sama kita membacakan doa. Semoga doa kita diperkenankan oleh Allah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mulai malam ini kami memohon doa kepadamu ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Limpahkanlah rezeki kami. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kami dunia dan akhirat. Sesungguhnya hanya padamu sahaja kami tempat kami mohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkan perasaan kasih sayang pada kami agar kami saling menyayangi. Jauhkan kami dari hasad dengki dan lindungilah kami daripada kekufuran. Peliharalah kesihatan kami
dan jauhkanlah kami dari segala penyakit agar kami dapat banyak ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa ibu bapa kami, khususnya dosa tuan rumah, iaitu ahli jawatan kuasa Masjid Al-Bushra Merbuk. Kami hanya mampu panjatkan doa kami kepada Engkau ya Allah di atas kebaikan mereka semua, kerana sudi menyebut kami pada malam ini. Bagi juga kami panjatkan doa kami atas penat lelah mereka menyediakan makanan dan minuman yang sangat istimewa. Mereka sanggup mengorbankan harta, tenaga dan masa untuk kami pada malam ini. Maka gantikanlah dengan rezeki yang berlipat kali ganda mereka, dikurniakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga, dijauhkan dari segala musibah, bala bencana dan penyakit. Mohon hati anak mereka tidak berpecah belah, anak mereka menjadi anak-anak yang soleh, sejuk mata memandang kepada kedua ibu bapa mereka. Mohon orang lain kasih dan sayang kepada keluarga ini, iaitu khususnya kepada masyarakat Merbuk. Mohon dijauhkan keluarga ini dari orang yang dengki, khianat, iri hati dan cemburu. Mohon keluarga ini, iaitu masyarakat Merbuk ini, mati dalam keadaan husnul khatimah, penyudah yang baik, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan yang baik, tempat yang baik, di masa yang baik dan ucapan yang baik. Semoga semua hajat dan impian doa mereka diterima oleh-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kami merayu dan mohon padamu agar ampunkan dosa kami, ibu bapa, mertua, pasangan kami, nenek moyang, anak kami, saudara kami, guru kami, jiran kami, sahabat kami dan seluruh umat Islam. Berkatilah kehidupan kami sekeluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami anak yang soleh dan solehah, yang sentiasa mendoakan kami. Mudahkan pembelajaran anak kami, terangilah hati mereka ya Allah. Basahilah lidah kami selalu berzikir, membaca Al-Quran, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami syurga-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu tanpa hisab. Hindarilah kami sekeluarga dari siksa kubur dan azab siksa neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Serah balik pada pengusi.